Kajian ini diperlukan kerana pengangkutan awam di Kuantan menunjukkan kadar penggunaan yang rendah. Merealisasikan aspirasi kerajaan negeri dan Majlis Bandaraya Kuantan untuk meningkatkan penggunaan perkhidmatan pengangkutan awam, menghasilkan satu kajian sistem pengangkutan awam daerah Kuantan yang komprehensif, merangkumi perancangan fizikal, spesial dan teknologi, memenuhi keperluan rakyat serta menyediakan penyelesaian perbandaran bagi membangunkan daerah Kuantan ke arah sebuah bandar berdaya kuning, hijau dan kepentingan kajian menyelaras keperluan kemudahan pengangkutan awam, menilai keberkesanan sistem bas dan PNP sedia ada, mencadangkan penambahbaikan secara menyeluruh, menjadi rujukan utama kepada agensi berkepentingan. Sepintas lalu, Bihuat Transportation, Sihat Bas Sihat City Transport, Senheng Express, Rapid Kuantan, Bas My Kuantan, penemuan semasa. Liputan laluan bas yang tidak menyeluruh. Kemudahan infrastruktur kurang selesa dan tidak efisien. Kurangnya integrasi antara mod pengangkutan awam. Kaedah kajian dilaksanakan meliputi pemerhatian lapangan, soal selidik pengguna dan pemetaan. Hala 7 kajian, visi menjadikan sistem pengangkutan awam di daerah Kuantan lebih maju, progresif dan berdaya saing selaras dengan aspirasi faham pers. Strategi dan tindakan pelaksanaan. Terdapat 6 projek dan program utama. Secara keseluruhan, laporan ini menetapkan hala 7 transformasi sistem pengangkutan awam Kuantan ke arah rangkaian yang lebih bersepadu, moden dan kompetitif.